Saya rasa hari ini Malaysia mempamerkan satu persembahan yang sangat baguslah, dan apa yang saya lihat ialah pemain-pemain muda dapat bergabung dengan berganding baik dengan pemain senior lah. So untuk game ini saya rasa separuh masa pertama kita ada peluang untuk menjaringkan gol, 2 atau 3 peluang dalam D yang kita dapat goal shot tapi kita tak dapat ambil dengan cepat ataupun tak clean lah. So kita tak dapat skor, tetapi secara keseluruhan game hari ini adalah satu game yang kualiti yang tinggi ya. Ya. Pemain senior yang lain pun juga ada memberi sumbangan yang sangat besar, macam Eskoma, Razi yang baru sembuh dari kecederaan. So bukan analisa saya bukan hanya pemain remaja yang bermain bagus, tetapi seluruh pasukan atau semua pemain bermain dengan bagus lah. Di last 10 minit itu kita ada pertukaran di bahagian pertahanan. Syukri keluar sekejap sebab kecederaan, ada luka. So kita masukkan pemain lain dan last 10 minit itu pun ada satu pemain dapat cut, kita bermain dengan 10 orang. So disebabkan itu ada sikit macam gangguan dalam struktur permainan. Macam saya katakan, last 10 minutes tu kita main dengan 10 orang. So ada sikit gangguan dalam segi struktur bila kita main dengan 10 orang dan mereka main dengan 11. So kita disadvantage lah di 10 minit terakhir itu. Ya, saya rasa peminat-peminat memberi sorakan yang bagus lah, dan ini ada memberi semangat lah pada pemain-pemain untuk bekerja keras lah, sungguh pun mereka letih di 10 minit terakhir. Saya haraplah kecederaan pemain-pemain yang hari ini kecederaan dia tak serius. Okay. Lepas tu management lah, recovery kita untuk pemain-pemain remaja harap akan dibuat dengan bagus dan mereka boleh cergas lah untuk game seterusnya lah, dan juga untuk pemain sini perkara yang sama. Game dia dekat Dublin dan sini, saya rasa kita buat masa ni kan, bila kita bermain dengan Korea, permainan tu dah rapat lah, dan pemain-pemain kita pun tidak macam 5-6 tahun dulu bila kita bermain dengan Korea, rasa gemetar tak dapat bersaing kan. Tetapi apa yang kita lihat sekarang, Malaysia boleh bersaing dengan Korea, dan dari 2-3 tahun ni kalau kita lihat dari segi sejarah, kita dah betul-betul rapat dan boleh kalahkan dia ataupun dia boleh kalahkan kita, tengok hari.